Okey tuan-puan, selesai perkongsian pada hari ini. Jadi kita akan simpan emas-emas daripada pihak Public Gold. Jadi tuan-puan ingat tuan-puan, bila kita beli emas tuan-puan, kita mesti dapat emas fizikal. Jangan kita beli emas tak dapat emas fizikal, nanti kena scam tuan-puan. Beli emas tak dapat emas fizikal, kemungkinan besar tuan-puan akan kena scam. Sebab tu langkah pertama ataupun soalan yang pertama, tuan-puan nak mulakan simpanan emas, pastikan tuan-puan tanya dulu, oh saya beli dengan syarikat ni dapat emas fizikal tak? Kalau dapat emas fizikal, alhamdulillah selamat. Kalau tak dapat emas fizikal, maka tuan-puan perlu lari cepat-cepat tuan-puan, takut-takut itu adalah scammer. Jadi nak mudah tuan-puan, simpan saja bersama dengan Public Gold. Ada dealer-dealer yang proven, dealer-dealer yang aktif, sampaikan ilmu kepada tuan-puan, yang ikhlas sampaikan ilmu tuan-puan, supaya tuan-puan pun jadi kaya dengan emas. Dealer-dealer Public Gold ni, dia pun dah dapat manfaat yang banyak daripada simpanan emas, dan dia share kepada tuan-puan ilmu berkaitan dengan emas, supaya sama-sama kita dapat manfaat daripada simpanan emas tuan-puan. Dan kalau tuan-puan tengok di Malaysia tuan-puan, ramai pakar kewangan pun menabung emas ataupun menyimpan emas bersama dengan Public Gold. Jadi tuan-puan, saya sarankan kepada tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh buat perbandingan dengan syarikat-syarikat yang lain. Cuma yang terbaik yang ada di Malaysia sekarang adalah emas Public Gold. Jadi tuan-puan nak saya bantu tuan-puan mulakan simpanan pertama, InsyaAllah saya akan guide sebaiknya, tuan-puan boleh DM saya. Assalamualaikum.